Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ini saya nak pergi kedai RM2. Okey, kepada kawan-kawan saya yang dari luar negara yang mungkin tak tahu kedai RM2 ni apa. Okey, kami kat Malaysia ni kami panggil kedai RM2 ataupun kedai berhantu. Kenapa panggil kedai berhantu? Sebab barang kat sini semuanya harga RM2.60 je. Semua benda dari A to Z semuanya RM2.60. Apa yang ada depan mata korang, memang harga barang tu adalah RM2.60. Jadi, bila semua barang ni murah-murah macam ni, kita ni of course dah tangan gatal kan. Tangan kita biasalah kan. Nak masuk tu kata nak ambil 2 barang je. Tapi normal-normal. Janji Melayu kan. Nak niat masuk tu ambil 1. Tapi terjadi ambil 20 barang. Dia memang macam tu. Selalu sangat dah terjadi perkara ni. Sejak dari kecil lagi. Dan kecil masuk-masuk. Ambil mainan 1 je tau. Kejap lagi time nak keluar ambil mainan. Tu dia bukan 1 tau. Tapi dah 5, 6 dah. Biasalah normal. Tapi tak apalah kan. Nasib harga murah. Kalau harga mahal lagilah susah. Jadi kedai RM2.60 ni sebenarnya salah satu usaha lah nak bagi rakyat yang kurang berkemampuan ni untuk merasa. Okey, nak bagi orang lain rasa benda-benda yang mungkin diorang tak pernah beli ataupun diorang tak mampu beli. So, bila datang kedai RM2 beli. Semua benda ni murah. Start dari tuala, semua benda ada jual kat kedai RM2 ni. Tak payah susah-susah dah pergi kedai lain. Cuma ni barang basah tak ada lah. Okey, barang basah tak ada. Sayur-sayuran tak ada. Dia macam barang sebenarnya gitu. Faham tak? Okey. Lepas tu saya nak bagi tahu juga. Kedai RM2 ni, kalau kita ada mai kasih, kat video sebelum-sebelum ni saya pernah terangkan ya. Itu mai kasih. Korang tinggal tengok aja video tu. Kalau kita ada mai kasih, and then barang tu macam, contoh kita beli kat kedai RM2, kita beli Maggi. Okay, so kita boleh bayar menggunakan mai kasih. Cuma sikat-sikat, yang lain-lain ni tak boleh tau. Lain-lain ni tak boleh. Kat sini, kalau kita tengok video macam ni, saya bagi tahu kan, saya bagi tahu yang harga barang murah, seronok. Yes, memang betul. Sangat-sangat seronok. First, dia meringankan beban kita. Getar-getar rambut saling. Kalau kita beli kat mall RM1.5 macam tu tau. Serius saya cakap yang macam ni. Okay, ada yang RM4.5 macam tu. Tapi kalau dekat kedai RM2, kita tinggal beli menggunakan harga RM2.60. Tak payah mahal-mahal. Murah. Lepas tu, kedai ni lengkap. From A to Z. Semua benda ada. Jadi saya beritahu tadi, barang basah tak ada lah. Barang basah saya serang tak ada. Selalunya orang akan datang kedai RM2 ni bila-bila masa sebenarnya hari-hari ramai tau. Tapi lagi-lagi bila nak hari guru ke, hari ibu ke, okay, ataupun ada apa-apa sambutan kat sekolah ke apa kan. Orang akan datang kat sini, beli kat sini. Ataupun nak beli sebagai hadiah, boleh. Okey, sebab barang-barang kat kedai RM2 ni, kalau orang kata tak berkualiti, no, dia berkualiti je, cuma nak bandingkan kualiti dengan barang yang betul-betul original, of course ada beza. Macam Nike Ori dengan Nike Fake. Dia ada beza kan, dia macam tu lah. Tapi barang-barang lain semuanya ada dan lengkap. Tak payah nak kata, aku pergi tadi tak ada inilah, tak ada itulah. Tak ada. Dia memang akan ada. Kecuali kalau barang tu kehabisan stok lah. Makeup pun ada tau. Tapi saya tak belilah makeup kat sini. Kalau lipstick macam tu belilah. Cuma foundation, eyeshadow tak beli kat sini. Okay, more better yang dia kita beli kat Watson. Ini pun sebenarnya first time saya beli lipstick dekat kedai RM2. Selalunya saya tak beli kat Watson. Okay. Selalu kalau saya datang kedai RM2 ni, saya akan pergi kat bahagian macam jajan gitu. Okay? Sebab makeup ni ialah Watson dah ada, Garden dah ada. So macam susah lah kan. Tapi alang-alang tadi saya ronda kat bahagian ni, tiba-tiba jumpa pula banyak barang best-best macam ni. Kita pun, apa lagi, rembat lah, ambil sikit-sikit je tak apa. Okay, kita ambil sikit je hari ni. Kita tak mahu ambil banyak-banyak, membazir. Tiba-tiba saya ternostalgia gitu. Dulu time kecil kan, bapak saya suka baru guna benda ni. Memang. Jadi, sebabkan harga dia murah, 2 pieces dengan harga RM2.60 sahaja, kita ambil lah.
Barang-barang yang saya ambil ni semua kalau korang pasang sebenarnya barang biasa, barang basic yang kita perlukan dalam keseharian kita. Jadi kalau ambil banyak pun rasa tak rugi sebab rasa macam, lah aku tak guna hari ni, aku guna esok. Tak guna esok, minggu depan, bulan depan macam tu. Jadi tak rugilah. Lagipun barang-barang macam jajan ni, mi, apa semua. Mi saya tak beli kat sini, cuma yang jajan. Okay, biskut-biskut apa semua tu, more better beli kat sini. Okay, sebab iyalah rasa dia sama je. Lagipun kita makan waktu tu juga. Jadi nak kata kita perlukan kualiti yang terlebih hebat, tak payah. Okay, kat video kali ni saya lebih banyak mengambil barang-barang yang macam kita perlukan dalam keseharian kita. Saya baru tahu kedai RM2 ada jual lampu LED. Bagus ni kita kena ambil satu. Kita cuba kan. Kita kena cuba semua benda dalam hidup. Kita barulah kita tahu macam mana. Benda tu bagus ke tidak. Okey ke tak. Cantik ke tak. Berguna ke tak. Barang-barang ni harga murah. Plastik. Plastik. The best thing dekat kedai RM2 ni plastik dia tak akan bagi. Okey, dia tak akan bagi. Tak payah bayar 20 sen ke 30 sen, tak payah. Kecuali kalau kau beli plastik yang boleh guna semula. Yang tu harga dia 80 sen. Kalau tak, peganglah kat tangan. Baguslah dia menjaga bumi kita kan. Saya sangat-sangat suka kedai RM2. First, harga murah. Second, layanan dia baik. Staff kat sini macam okey lah kan. Senyum-senyum gitu. Semuanya ada. Tak ada lah yang jadi masam muka tu. Yang tu rasa macam nak bagi penampar pun ada. Okey, ada setengah kedai. Staff dia kalau boleh masam muka terus tau. Kita pun rasa macam, kau ni Kang, aku tampak juga sedih Kang. Betul, saya tak boleh tahu orang yang bila kita berkedai, orang tu macam tutup mata ataupun bila tunjuk mata tu like macam marah-marah apa semua tu, tak suka. Geram tengok. Kedai RM2. Okey, kedai yang sangat-sangat bagus. Saya rasa kedai RM2 ni tak ada kat negara lain kot. Tak ada, rasanya kat Malaysia je ada. Kedai berhantu. Sekali masuk, kalau keluar kosong saya tak percaya. Try tanya kat cashier-cashier mana-mana kedai RM2. Ada ke orang yang masuk kedai RM2 keluar tangan kosong? Tak ada. Tak ada. Memang. Kalau masuk cakap nak beli satu barang, keluar beli 10 barang tu, yang tu adalah. Yang tu memang ada. Sebab biasalah kita ni kan, kedai RM2 yang banyak benda best-best tau. Banyak benda menarik gitu pun. Sebab kan mata kita ni rambang tengok. Apa lagi? Ambil satu je lah. Tak apalah, ambil satu je ni. Berguna ni. Memang kita akan rasa macam tu. Memang. Tapi tak apa, kita beli untuk kegunaan kita kan. Kita sebenarnya kalau nak membelanja ni tak payah boros. Okey? Boros tu kan sikap syaitan. Kita ambil yang mana kita mampu. Yang mana kita akan gunakan. Squishy ni saya ambil sebab saya geram tengok. Tahu saya dah lah lama tak main. Last main time dah jual bapak tau. Sekarang dah besar dah habis sekolah ni yang alang-alang ada duit. Kita pun ambil lah. Makanan ni saya tengok je, saya tak ambil. Okey? Sebab tak pernah lagi lah ya saya membeli makanan jenis apa jenis sejuk beku ni kat kedai RM2. Tak apa, kita beli kat Speedmart atau kedai-kedai lain. Jadi okeylah semua, sekarang saya nak pergi bayar barang-barang ni dulu. Jadi okeylah semua, sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.